Ramai orang salah faham. Bila saya cakap saya simpan emas, terus ditanya, "Oh, awak ni buat pelaburan emas ke?" Sebenarnya bukan. Emas bukan pelaburan, tapi simpanan nilai sebenar. Pelaburan ini biasanya ada risiko untung dan rugi. Contohnya saham, kripto atau hartanah. Nilainya naik turun ikut pasaran. Tapi emas lain. Emas bukan untuk kejar keuntungan cepat, tapi untuk kekalkan nilai duit kita daripada terus bocor. Contohnya mudah. Kalau tahun 2008 harga emas tak sampai RM100, hari ini RM100 cuma boleh beli sekitar 0.17 gram sahaja. Nilai duit makin jatuh, tapi emas yang sama nilainya makin tinggi sebab kuantitinya terhad. Sebab itu orang bijak kewangan kata, kaya bukan bila ada banyak duit, tapi bila nilai simpanan kita tak susut. Jadi bila kita simpan emas, kita bukan melabur, kita menyelamatkan nilai kerja keras kita daripada inflasi. Kalau anda belum mula simpan emas, mulakan dengan langkah kecil dengan serendah RM100 melalui akaun Get Public Gold. Untuk bermula, anda bolehlah isi beg biru saya untuk belajar cara mula simpan emas pertama anda hari ini, supaya nilai duit anda kekal walaupun masa berubah.